Sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni. Okey, sekarang ni kita tengah proses nak harvest dia punya anak ikan gapi ni Okey. Ni baru kita harvest. Lepas tu kita nak grindingkan dia, kita nak asingkan saiz macam ni, ada yang besar sikit lah. Okey. Korang tengok. Tu yang putih-putih macam dah besar sikit. Okey, tadi kita dah letak dekat sebelah. Okey, ini kita akan harvest, kita akan kutip lah. Kalau macam ni dah banyak sangat dah ni. Okey, kalau kita nak biarkan dia, kita kena selalu harvest dia, pindahkan tempat dia. Sebab nanti dia berebut dengan yang besar tu. Okey. Ni contoh dia. Ni paling halus, kecil sikit ada, yang dah besar sikit ada. Jom kita tengok dekat sebelah. Okey. Ni untuk proses tempat pembesaran dia lah. Ada yang jual, ada yang tak jual lah bahagian sini semua. Okey, so jom kita tengok. Okey, yang ni kita baru lepas letak tadi. Korang tengok yang dekat kolam biru tadi tu. Okey, ni dia. Yang ni kita dapat yang saiz besar sikit lah. Ini seloknya korang kena asingkan. Kalau tak asing nanti dia berebut makanan, nanti ada yang terbantut lah. Gapi ni dia tak mudah Kalau korang nak biarkan betul-betul, memang ada proses dia. Okey, memang ada proses dia guys. Nanti kita kutip yang ada kecil-kecil lagi tu. Ni bahagian dia lah guys. Ni kita buat semua satu line dia. Kita bukan buat rojak-rojak campur-campur Okey, kita nak pilih dulu guys. Kalau nak pilih dia memang susah sikit lah. Ambil masa sikit guys. Okey, korang agak-agak lah saiz dia. Macam ni. Nampak? Dia kena asingkan guys. Kalau tak nanti yang besar tu makin besar, yang kecil tu makin takkan besar. Sebab dia terbantut. Okey. Ni korang letak dekat sini, tapi nampak ada yang kecil tu kan. Okey, korang lepaskan, nanti korang saut balik yang kecil tu. Nak saut pun boleh, nak biarkan dia pun boleh. So yang ni korang letak bahagian tepi ni. Sebelah sini lah. Ni proses kita lah. Nanti korang asingkan yang kecil tu. Ni saya kecil, yang ni dah besar sikit lah. Itu tak sempat nak asingkan. So nanti korang ambil yang kecil tu balik, letak bahagian sini. Ini yang besar, yang ni paling kecil. Nanti yang kecil ada lagi ni kan, ni tu setuang je semua. Okay guys, nanti kita sambung lagi. Nak beli boleh datang, nak beli online pun boleh. Thank you.